Hari ini hari jadi yang ke-8 cucu tok ayah ni, Nurjana Kailah. Moga menjadi cucu yang solehah. Alhamdulillah hari ini yang tok ayah dengan tok Umi beli Ya, Cik Siti dibagi pada udah Kailah. banyak baik. Okey, surprise hadiah hari jadi baby. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Baby cakap apa? Cakap apa? Pusing muka. Cakap apa? Terima kasih. Terima kasih siapa? Tapi Dato' ya. Okey, ni hadiah untuk baby. Okey, masuk dalam. Baby gambar dengan dia. Boleh pegang-pegang dia. Masuk dalam. Tak apa, boleh. Dia jinak. Pegang je. Tengok muka tak payah. Duduk situ, duduk je. Duduk dengan dia. Duduk, belah ni sikit. Lepas sikit. Okey. Duduk. Baby duduk je. Kan dia datang. Mari sini. Tengok. Satu namanya Popeye. Papai. Yang besar tu papai. Yang kaki dekat kaki dia ada warna kuning tu, ikat kuning tu papai. Yang belah sana tu nama dia Olive. Ambil daun. Daun ni. Okey, dia suka dengan baby tu. Kejap. Ambil daun ni. Datuk Mi ambil daun apa? Ambil daun rumput ayam. Beri tadi dekat Senawang. Pegang dah. Baby duduk je, duduk cangkung. Duduk. Okey. Ini dia. Hadiah hari jadi baby. Pegang. Okey, bagi dia. Okey. Dia mesti suka. Alah, dia nak makan tu dulu. Dia dah makan. Okey, tunjuk. Okey, bye-bye cakap. Okey. Ini hadiah hari jadi baby cucu tok ayah ke-8. Nurjana Kailah, cucu tok ayah dapat ostrich. Dia main dengan baby. Lando tu dia jealous. Lando tu jealous. Pegang dia, peluk dia, pegang dia. Pegang dia. Dia tak so. Nanti dia datang. Okey. Pegang dia. Okey. Pegang dia. Peluk dia. Okey. Peluk dia. Okey. Apa cakap? Baby jaga dia ya. Nanti balik sekolah, nak pergi sekolah tengok dulu. Say hello tu. Assalamualaikum Papai. Assalamualaikum Olive. Betul. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Okey. Best kan? Okey. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hari ini 15 Ramadan. Kita dapat beli sepasang ostrich. Kita pernah bela ostrich dulu, tapi ada masalah, kakinya bermasalah. Harap kali ini tidak ada masalah. Yang ni ostrich jantan, dia lebih tinggi dan lebih besar sikit daripada yang betina. Okey, kita namakan ostrich ni yang jantan namanya Popeye. Yang betina kita nama dia Olive. Mari sini Olive sini. Okey, ni Olive. Okey, Olive. Ni Olive. Baik dia. Okey, ni Popeye dan Olive. Makanan dia kita bagi jagung dengan starter. Yang ni dia tengah menyibuk ni. Yang ni Lando. Dia dengki. Kita dah ada mainan baru. Tak apa, dia pun kesayangan ayah juga. Okey, yang ni nama dia Popeye. Okey. Yang ni Olive. Okey, Olive betina. Yang ni jantan. Ini betina. Popeye. Okey, kita letakkan dia berdekatan dengan landak, sebelah kandang landak. Okay. Dia ada makanan dia. Ada makanan dan ada minuman. Kita gantung. Okey, ni makanan dia. Okey.
Dia berdekatan dengan Lando. Okey. Dia berdekatan dengan siapa? Dengan Lando. Lando ada bersebelah dia. Lando dan saudara-saudaranya sebelah sana. Okey. Alhamdulillah. Thank you Allah kerana memberi rezeki kami untuk memiliki kembali ostrich. Ini umur anggaran dia dalam 2 bulan. Umurnya anggaran 2 bulan. Doakan pembesarannya berjaya dibesarkan dan dia membiak. Ini untuk perniagaan, satu untuk kita punya penghasilan anak nanti. Okey, alhamdulillah. Ini sepasang 3,500. Sepasang 3,500. Kalau yang dewasa umur 2 tahun tu 6,000 seekor. Sepasang 12,000. Kita pun insya-Allah kita jaga baik-baik. InsyaAllah doakan yang terbaik untuknya. Amin.